Assalamualaikum, mancing lagi. Okay guys, so hari ni aku mancing dekat rakit 2Boy tebing runtuh gelang patah. Sebelum tu aku nak minta maaf ramai yang DM aku tanya lokasi mancing kat mana tau. Yang aku mancing dekat Forest City. Nanti aku reply, tapi maybe dalam video kot aku akan tag ataupun aku akan minta korang tengok video tu lah. Sebab terlalu ramai yang message aku tu, DM aku ramai. Okay, back to the topic. Aku sekarang ada dekat rakit 2Boy. Okay, rakit 2Boy sekarang dah kurang lebih dekat pukul 7. Jadi sinilah dia rakit 2Boy. Rakit 2Boy ni berdekatan dengan Singapore dan kawasan tebing runtuh. Sana tu area-area Danga Bay. Okay, jom aku buat korang tour rakit 2Boy. Rakit yang bersih, cantik, rakit baru. Jom. Okay, jadi korang akan naik jeti dekat sana tau. Jeti dia sama dengan rakit 2Boy. Rakit 2Boy sana tu, kalau korang tengok video aku sebelum ni, korang follow aku ada share pasal rakit 2Boy. Okay, so dia berdekatan dengan rakit 2Boy. Dia daripada jeti tu korang akan naik sini tau. Naik sini. Okay, dia ada sediakan satu pangkin, meja, kerusi plastik. Ni dua, ada surau, ada dapur, toilet. Pak, dia berpagar tau. So untuk budak-budak yang umur 8-9 tahun boleh lah. Kalau bawah daripada tu tak berapa sesuai. Kawasan-kawasan macam ni, tengok sangat bersih, sangat cantik. Yang penting pemandangan sini sesuai untuk healing guys. Nampak? Sesuai untuk healing. Ramai orang macam naik boat. Sana Singapore. Ini pun paling penting, air daripada darat. So kebersihan korang akan terjaga. Okay, jom kita pusing. So rakit ni dia ada sediakan tong sampah juga dengan plastik hitam. Ada sediakan rod holder untuk kalau tak rod. Dan yang paling aku rasa istimewa rakit ni banding rakit lain, nampak ni, papan dia boleh dibuka. Okay, boleh buka papan dia, ada hinges dia, hinge dia, engsel. Okay, jadi kalau korang santai malam-malam duduk sini, mancing sini, relax je. Aku dah dapat 5 ekor gelama dekat area sini. Baru sampai dalam pukul 6. Jom kita tengok dia punya bilik dulu. Okay, so ini bilik dia. Dia ada sediakan toto, lampu solar aku rasa ni. Kemudian kipas kecil pun ada. Wow, kipas kecil pun ada. Life jacket pun ada. Bantal pun ada. Bilik yang bersih. Nice lah kalau buat family nak rehat kan. Okay, kemudian dapur. Dia ada sediakan segala peralatan. Jadi tolong kemas dan jaga elok. Yang paling penting tu, dia ada apa? Dia ada ni, fire extinguisher. Wow, fire extinguisher. Jarang-jarang lelaki ada fire extinguisher. Okay, alright. Tangki dia punya sinki pun ada air darat. Okay, dan kemudian ini dia punya toilet aku rasa. Kau toilet duduk, ada pipe. Selesa toilet dia. Okay, yang mana orang tua biasa yang tak boleh nak cangkung kan. Ni sesuai. Okay, so itu saja. Apa pun jangan lupa follow aku dulu, dapatkan maklumat-maklumat lain tentang rumah rakit yang aku akan share akan datang. Follow aku dulu. Ciao. Assalamualaikum.